Bagi yang ada sweet urine, boleh ke consume benda ni? Yang botol dia kecil sangat lah berbanding dengan satu pinggan nasi. Yang trigger kita senang tengok pasal sweet urine kita adalah nasi. Benda lain. Yang ni tak, Allah besar ni je yang. Besar ni je. Kalau kita tengok poyok nasi kita, setengah poyok nasi tu kita duk makan selalu. Yang tu yang trigger. So, bagi yang ada sweet urine, you all boleh consume. Kalau you all risau takut dia spark ke apa semua, pasal kadar bacaan you all tinggi, selang sehari. Tetapi, kalau tanya saya personally, yang trigger sweet urine you all bukan yang ni, tetapi yang lain yang you all consume. You all minum ayat TS satu gelas. Tu tak termasuk buka puasa. Ayat tebu dengan cendol satu jam. So, untuk kulit yang cantik, kita nak pick up 10 kali. Kita mungkin boleh reduce benda lain yang tak bagi benefit untuk kulit kita. Dan kita emphasizekan yang ni setiap malam untuk minum. Alright? So, tak kisahlah kita ada sweet urine ke tak. Tapi yang penting, bukan yang ni yang trigger, tapi yang lain. So, dapatkan ini di beg kuning untuk kulit yang lebih cantik dan hanjar. Kerana apa? Kita setiap tahun memang perlukan collagen kat badan kita. Kerana apa? As you get older, kulit kita elastik dia tu dah jadi elastik ke bawah. Alright? Dapatkan di beg kuning sekarang. Untuk yang saya consume. Ingat, nak kulit yang cantik, bukan sahaja skincare, tapi skin supplement. Right? Dapat di beg kuning sekarang. Assalamualaikum.